Assalamualaikum geng, selamat pagi. So saya Zikri Zawari. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka CLA45S, insyaAllah, amin. Doakan saya guys. Okay, so di depan saya hari ni ada sebiji Toyota Alphard GSC package. Inilah yang paling dicari-cari ramai orang. So mari kita lihat depan dia. Garang ke garang geng. Okay, inilah bahagian depan untuk Toyota Alphard. Tahun nanti saya confirm balik. Nanti saya letak dalam video lah. Okay, so ini didatangkan dengan power door. Depan ada ventilation sunroof, belakang panoramic sunroof. Berbeza kan? Berbeza. Ini saya tunjuk. Ini panoramic sunroof, boleh dikawal tutup depan belakang dekat situ. Yang depan nanti saya tunjuk. So ini pilot seat. Apa maksud pilot seat? Bermaksud inilah boleh kawal depan belakang dia, tinggi rendah. Tinggi rendah tak boleh lah. Ni tie support. Dan ini untuk gerak ke depan ataupun belakang. Itu pilot seat. Belakang ni korang boleh letak lah. Boleh letak yang ini. Boleh letak phone ke ataupun minuman korang. So ini belakang dia. Ini saya bagi korang feeling datuk-datuk. Bayangkan masuk sini. Boleh letak cawan kat sini. Meja pun boleh pasang kat sini kalau nak. Ataupun kalau korang nak baring, boleh. Boleh fully recline ke belakang. Boleh fully recline. So with a touch of a button, lama sikit dia akan tutup sendirinya. Nak tarik pun boleh, tak ada masalah. Ini automatic boot. Dia tak ada kick boot lah, tapi dia automatic. Dia akan automatic buka. Fully loaded, tak ada masalah. Spoiler bagi. Body kit je kurang lengkap sikit, tapi tetap lawa. Tetap lawa gang. So with a touch of a button, dia akan turun dengan sendirinya gang. Rim 19 inci. Tayar masih dalam keadaan yang elok. Nampak bunga dia. Kita at least 2.2 mm gang. So berapa cc dia? 2.5. Sangat-sangat mencukupi. Korang nak nakal-nakal dekat highway pun boleh, tak ada masalah. Plate ambil sekali, kita tak ada jual asing. Plate ambil sekali. Okay, didatangkan dengan ini dia. Itu dia. Ada dashcam depan juga kan. Bukan itu sahaja. Ini pun dilengkapi dengan review belakang. Kalau korang tak suka, boleh off saja, macam ni saja. Boleh setting. Ikut korang macam mana. Yang ni tekan je ni. Untuk ni dah buka kan, tarik je macam tu. Kalau nak buka, tolak saja. Kena kuat sikit, kudrat kena kuat sikit. So boleh tutup lah. Belakang pun sama, tutup macam ni. Automatic. So okey ke okey guys. Itu sahaja. So kalau korang berminat, boleh tekan link dekat bio saya, ataupun boleh PM saya, boleh DM saya terus. So itu sahaja daripada saya, Zikri Zawari. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. So see you guys in the next video. Bye bye.